Assalamualaikum guys, welcome back. Cuci duit. Benda paling famous dan makin dapat sambutan zaman sekarang ni memandangkan kita dah ada banyak dah pilihan untuk cuci duit tu. Dari zaman dulu sampailah sekarang ni, contoh cuci duit ni macam jual barang seni, lukisan contohnya kan. Buka rumah orang tua. Lepas tu buat event sana sini semua, especially yang jenis duk jual table dekat event. Contohnya satu table tu dia buka 10,000 lah kan. Lepas tu dia buka 100 table. Yang betul bayar mungkinlah dalam 20-30 table. Yang selebihnya dan paling baru tapi sebenarnya tak apa-apa nak baru sangat lah sebenarnya kan. Kalau kata sebelum ni, Polis Kelantan berjaya tumpaskan sindiket pengedaran dadah di kalangan founder produk, merangkap juga influencer. Kali ni, Polis Kelantan mungkin dapat hidu aktiviti cuci duit dengan cara tunggang agama. What? Benda ni bukan main sekat jarang je tau, sebab ini berdasarkan maklumat hasil kerjasama hasil kerjasama Polis Kelantan dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan aka MAIK. Hin yang lagi ngeri, katanya kegiatan cuci duit ni melibatkan juga donation berjuta-juta termasuk dari, guess what? Founder produk. Ikutkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmad, berdasarkan maklumat lebih kurang separuh daripada madrasah dan pondok di Kelantan tidak berdaftar dengan MAIK. Bila tak berdaftar, kita bimbang tempat ni disalahguna untuk kegiatan seperti pengubahan wang haram dan sebagainya. Alasan founder-founder yang bukan je datang dari negeri Kelantan tapi juga dari negeri luar ni pun boleh tahan menunggang juga. Katanya nak dapatkan doa dan keberkatan. Lepas tu yang kena kelepeknya kita lah. Up dekat social media. Alhamdulillah, syukur dapat aku sumbangkan secebis rezeki yang Allah kurniakan dekat aku minggu lepas. Yang ditunjukkan sekepuk duit note 100 tebal macam gini. Ending dia tunjuk yang dia tengah naik Lamborghini. Bye-bye. Fum. Lepas tu datanglah adik-adik yang baru minggu lepas habis SPM kan. Beria jadikan diorang ni semua idola diorang. Ikut je lah apa yang idola diorang ni buat. MLM ke apa semua ke. Budak-budak ni duk keluarkan duit sendiri sebab percaya yang founder ni dia memang kaya sebab produk sendiri. Padahal tapi apa-apa pun perkara ni sebenarnya masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa yang mana ini tambahan dari apa yang Ketua Polis Kelantan cakap. Tapi kita risau jika niat baik itu dieksploitasi oleh pihak tertentu yang menjadikan madrasah sebagai saluran untuk aktiviti pengubahan wang haram. Bagaimanapun, siasatan masih lagi dijalankan bagi mengenal pasti sejauh mana pelibatan pusat pengajian agama tersebut dalam aktiviti terbabit. Datuk Muhammad Yusof juga bagi nasihat pada semua yang mungkin nak ada urusan dengan mana-mana madrasah ataupun yang berkait. Pastikan juga guru yang mengajar di situ memiliki tauliah bagi mengelakkan penyalahgunaan gelaran ustaz dan wali yang boleh menyelewengkan ajaran agama. Yes, itu memang satu pesanan yang sangat-sangat penting lah. Tapi itulah, wallahualam. Belum pasti lagi sama ada benda ni betul ataupun tak. Tapi kita kena ingat, kalau tak ada pokok, takkanlah angin boleh bergoyang. Kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Betul tak? Apa pun memang menyedihkan. Dan sebenarnya benda ni kita tak boleh nak pandang ringan sebab melibatkan agama kita sendiri. Allah dah perintah dekat kita. Nabi dah pesan dekat kita. Jaga agama kita baik-baik tapi malang. Ada sebahagian dari saudara kita sendiri yang duk busukkan dan juga rosakkan agama. Dan satu lagi macam Ketua Polis Kelantan cakap. Hampir separuh daripada madrasah dekat Kelantan ni yang tak bertauliah ataupun memang tak registered under MAIK. Masalahnya sekarang ni kalau kata engkau lah memang betul-betul kau ikut agama Islam, kau tahu kau kena ikut undang-undang agama, undang-undang kerajaan setempat. Dan kita tahu permintaan ataupun undang-undang kerajaan tu bukanlah untuk menyusahkan kita tapi sebenarnya untuk melindungi agama kita. Korang bayangkanlah kalau kata kita buka ataupun ada orang yang buka madrasah ataupun mana-mana lah pusat pengajian yang memang tak ada tauliah, tak ikut silibus yang dibenarkan. Dan sekarang ni kita tahu banyak ajaran-ajaran sesat yang cuba untuk masuk ke Malaysia, untuk masuk ke dalam jiwa kita. Dan apa yang aku risaukan, ada sebahagian mak-mak bapak yang duk fikir macam kata, okey aku nak hantar anak aku kat sekolah tahfiz, aku nak hantar anak aku kat sekolah madrasah dan semua. Lepas tu terpengaruh pula dengan ustaz-ustaz influencer dekat luar sana tu yang gigih mempromot madrasah-madrasah yang kita tak tahulah yang dah berdaftar ataupun tak bersemua kan. Tapi disebabkan ustaz ataupun so-called ustaz ataupun penceramah pendakwah bebas tu ada nama, kita confident, kita bawa
pergi masuk dekat madrasah tu. Sekali tiba-tiba dalam madrasah tu dia tak ada tak berdaftar dengan Maik. Lepas tu ikut pula ajaran-ajaran yang tak apa-apa benda semua. So that's why pentauliahan lesen ataupun permit ataupun registration tu sangat-sangat penting sebenarnya. Dia kalau kata benda-benda lain macam kata event ke benda semua ke, kalau tak ada permit ke benda semua ke, aku tak adalah nak bising sangat sebab benda tu mungkin tak melibatkan akidah. Tapi dekat dalam bab agama ni memang kita kena make sure, kena teliti sebab apa yang diajar, apa yang kita belajar tu akan meresap masuk ke dalam hati. Itu yang sebenarnya sangat-sangat bahaya. Ya. Dekat sini aku nak ucapkan terima kasih pada Silver C, Yong L dengan komen masyarakat semakin gila. Thanks for voicing out. Dan juga satu lagi, thanks for voicing out bro. Terima kasih pada Yong L atas komen dan juga support. Apa-apa pun, aku akan follow kes ni rapat-rapat supaya benda ni semua boleh jadi awareness pada kita semua. Anyway, apa pandangan korang pasal benda ni? Korang rasa memang ada ke yang tergamak nak mandi api neraka dengan tunggang agama sampai macam tu sekali? Cuba korang komen dekat orang bawah ni. Dan kata pepantun, ibu ayam berteduh tiada. Angkara reban sudah penuh. Tuhan, agama, nombor 2. Janji kocek, sendiri penuh. Dan kalau korang suka konten dalam channel ni, please consider to subscribe. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Benda ni korang kena bawa merata-rata waktu korang raya. Aku dulu skeptikal jugalah nak beli perfume harga murah, tapi baru-baru ni aku cubalah beli satu perfume Loose and Math Savage ni. Botol dia kecil je dan juga mudah nak bawa ke mana-mana. Tambah pula kalau kata tiba-tiba korang rasa badan korang bau belacan, korang boleh terus keluarkan daripada poket korang, lepas tu korang tweet je. Aku dah cuba pakai seharian dan memang konsisten bau dia daripada pagi sampailah ke malam. Memang dekat luar aku jalan mendongak je sebab confident. Lalu sebelah awet bau wangi. Dan lagi berbaloi, kalau kata korang beli set, yang mana dekat set ni korang akan dapat perfume ni sendiri, korang akan dapat body shampoo, pewangi kereta dan juga air freshener. Honestly aku cakap dengan korang, aku memang gunakan barang-barang Loose and Matte ni untuk kebanyakan situasi. Tak kisahlah sama ada dekat rumah aku ataupun dekat kereta aku, termasuk hand sanitizer. Dia punya set ni pun memang sangat-sangat cantik. So kalau kata korang nak buat jadi hadiah hantaran ke, hadiah birthday ke, memang sangat sesuai. Yang bestnya, Loose and Matte EDP ni dia datang dengan refill yang mana korang boleh isi balik botol ni 3 kali. Oh my god! Wow! Shipping dia pun laju dan dia ada perfume untuk lelaki dan juga perempuan. Kalau korang minat, korang boleh tengok link produk.